Wow. Hati I mula berbunga bila tengok you I bahagia. Senyum manis cantik jelita macam bidadari dunia. Hati I mula berbunga. Hey, welcome back to YouTube Aiman. 2-3 kucing berlari. Biarkanlah kucing tu berlari. Korang layan je lah konten Aiman hari ni. So, Aiman nak buat apa hari ni? Aiman nak buat satu konten yang sangat menarik, yang sangat korang tunggu juga. Ada Fai. Fai dia tengah busy shoot konten dengan Irfan. So, Aiman nak panggil random orang dulu. Apa Aiman nak buat hari ni? Aiman nak terjah diorang and then Aiman nak tengok diorang ni pandai tak buat bunga silat. Macam Aiman? Macam tu lah, lebih kurang lah. So, kita pergi orang yang pertama. Okay, let's go. Okay, Assalamualaikum Nazrul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Sihat. Busy apa ni? Tak. Kalau tak busy, boleh tak nak tanya? Boleh. Kalau waktu sekolah dulu, ada pernah masuk apa-apa co-curriculum tak? Nah. Macam-macam. Pancaragam, bola sepak, silat. Oi, serius? Ya. Silat? Silat. Silat. Silat Okey, Nazrul pernah masuk silat. Boleh tak tunjukkan bunga silat meh? Ni kita pegang. Tunjuk bunga silat sikit. Boleh ya? Cuba buat bunga silat, kita nak tengok sikit bunga silat Nazrul macam mana. Rantau pudel meminum arak berkonang, mengantarkan pulang bertanda bidan. Ini silat apa Nazrul? Ini silat goyang. Silat gayung kan? Ini silat goyang. Silat goyang. Silat goyang? Yes, goyang. Oh, macam tu kuda-kuda silat goyang? Ya. Okey. Oh, terima kasih Nazrul. Itu je? Konten apa ni? Konten nak tengok bunga silat kau? Sumpah ha? Bohong lah. Buat apa ni? Betul. Ada apa ni? Itu je? Kan konten tunjuk silat. Tunjuk bunga silat. Sebenarnya aku tipu. Aku tak ada silat pun. Okey ha. Konten. Itu je lah. Kat situ je. Okey, kita pergi ke orang seterusnya. Let's go. Terima kasih Nazrul. Tak ada. Tak ada apa. Terima kasih Nazrul. Okay, kita pergi ke orang seterusnya. Okay guys, sekarang kita bersama dengan Chula. Dihin, Aslah, nak tanya korang. Korang dulu waktu sekolah menengah ke sekolah rendah ke, korang ada masuk apa-apa co-curriculum ke? Ke korang ni just duduk, belajar, membosankan korang ni? Ajar Aslah, tak kenal kita siapa Aslah? Okay, cerita sikit Hin. Sebelum nak cerita, ingin bagi Aslah dulu open. Dia main masing-masing pula kan. Co-curriculum tu yang ni ke yang lompat tinggi. Curriculum ni macam apa tu, cadet. Nampak sangat tak masuk apa-apa. Nampak? Yang Aslah ni membosankan. Betul lah. Aku tak masuk, tapi aku yang mengajar orang-orang tu. Weh, gila. Itu leader untuk Islam ni ajar dong. Betul. Macam mana? Cuba tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Aslah lah ni. Kata leader Puteri Islam. Ingin bagi tahu. Buatlah. Baris, senam. Aslah lah. Sini. Okay. Baris, senam diri. Right. Oi, macam tu lah. Tangan diri. Kenapa tak teguh? Salah tu. Dia tak tahu. Senam diri macam mana? Nampak Aku saja je buat macam ni nak tengok dia alert ke tak. Dia salah ke. Okey, betul. Okay. Senam diri. Woi. Betul. Macam tu Kalau kita macam ni. Senam diri tangan kat belakang. Ini aku senam diri aku saja je nak uji dia sikit. Dia tak ada lah macam pun. Disebabkan Dia tak ada. diorang tahu semua, netizen tahu yang aku pandai buat bunga silat. So aku nak tengok korang buat bunga silat boleh? Allah. Easy. Bunga silat tu macam mana? Bunga silat. Open. Okay, kita buat Aslah tu. Aslah. Pernah masuk apa-apa ni tak? Taekwondo ke, silat ke, ataupun apa-apa pertahanan diri? Buka buah. Pernah. Pernah? Pernah Yakin Try. Yakin Okay. Ni pernah tengok So, ni. Aslah buat. Aslah, kita tengok Aslah buat bunga apa ni? Bunga. Tak ayam. Okay. 1, 2, 3. Nampak? Itu je? Bunga panjang sikit.
Dia bunga belah tangan. Nampak? Dia bunga belah tangan. Oh macam tu Punya kuasa ni dia macam dah hilang lah sebab aku dah tak praktis. Tapi kalau dulu-dulu aku buat macam ni, korang terpelanting. Okay, 1, 2, 3. Dia bagi tadi. Yang dia bagi tadi. Yang dia bagi tadi. Itu bukan bunga. Kita double satu. Bunga silat lah. Buat bunga silat lah. Korang pernah tengok Kau silat tak kan? faham. Korang berdua buat bunga silat lah. 1, 2, 3. Nampak? Itu dia punya penutup. So, itu je lah bunga daripada Culah. Kita pergi ke orang yang seterusnya. Okay guys, sekarang kita bersama dengan Harry Azrul. Channel kami mo. Yes, Harry. Satu sekolah, orang kata kau ni bijak pandai. Biasa je. Biasa je Kau ada join co-curriculum tak? Co-curriculum tak? Sebab orang bijak pandai ni selalunya tak join co-curriculum ni. Ada Begini. sendu-sendu. Begini. Ah, Alhamdulillah saya ada juga join co-curriculum. Dekat sekolah bukan saja kita kena belajar, juga kita kena ada join juga co-curriculum untuk tambah kita punya soft skill. soft skill. Because on the co-curriculum and co-curriculum ni kita boleh belajar our soft skill and discipline. Itulah function co-curriculum sebenarnya. Di mana dia ada 3 jenis co-curriculum, unit beruniform, kelab dan persatuan, sukan dan permainan. Dan 3 perkara ini boleh memupuk semangat jati diri yang sangat tinggi. Nampaklah pandai dekat situ. Nampak pandai dekat situ. Kau join ke tak? Kau ni explain. Ya, ni betul. sini. Sebab setiap pelajar diwajibkan untuk join co-curriculum ini. Takkanlah sekolah tak ajar co-curriculum. So kita memang untuk mencapai tahap sebab bukan saja dia akan nilai dari segi keputusan SPM dan PMR atau apa semua. Dia ada juga sijil co-curriculum. Contoh untuk masuk sekolah sukan apa semua, dia akan cek co-curriculum ni. Berapa aktif kita join. Aku nak tanya kau, apa co-curriculum yang kau join? Okey, untuk unit beruniform, sekolah menengah ke sekolah rendah? Sekolah menengah lah. Sekolah menengah. Untuk unit beruniform, saya join Cadet Police. Kalau seni bela diri? Seni bela diri di dalam kelab dan persatuan. Okey, untuk kelab dan persatuan memang saya join seni bela diri. Apa? Seni apa? Seni bela diri yang saya join adalah kung. Alamak, bos nak lalu. Kita sambung dekat sini. Apa seni bela diri yang kau join? Kelab dan persatuan untuk seni bela diri saya join. Nak masuk konten tak ni? Untuk seni bela diri saya join kelab Kompang. Itu bukan, kau tak join lah seni bela diri. Itu seni bela diri juga. Atau macam ada nak orang bergaduh ke apa ke kan? Saya kena serang ke, saya akan main kompang di kepala dia. Okey, kat situ kita boleh nampak itu seni bela diri daripada Harry Azrul. So, setiap seni bela diri ni dia ada buah-buah dia tau. Bunga-bunga dia. So, aku nak tengok kau punya seni buah kompang kau macam mana. Okey, kau memerlukan ni kita tak? Boleh juga. Boleh Prop. prop. Ini contoh kompang. Bunga, contoh kompang. Kompang kita kena pegang macam ni. Dia kena pegang macam ni dekat bawah ni untuk stand. Dan dia permukaan kulit tu di depan. Kayu dia di belakang. Jangan kau pukul kayu, sakit tangan kau. Alright. So inilah bunga. Setiap seni bela diri ataupun kelab dan persatuan ni dia ada bunga dia. Untuk ada bunga dia? Introduction dia. Okey, kalau kau macam mana seni bela kompang kau? Seni bela kompang? Seni bela diri. Apa seni bela kompang? Seni bela diri kompang kau. Okay. So introduction dia berbunyi macam ni. Ni makan. Okay, hampir sama bunyi dia. Okay, hampir sama. So, dia punya bunga kalau kita sebelum main kompang ni kita kena up. Okey, aku ikut Up. And then kompang ni biasanya dikaitkan dengan zikir-zikir ataupun orang cakap nasyid-nasyid. Okey. So dia punya bunga sudah up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Putatan ingin mempersembahkan solawat Nabi Muhammad ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan.
Ya Rasulullah. Tak boleh buat main ni. Ya Habibullah. Takkan macam tu je bunga dia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Masalah. Oh, gila baik tu. Baik. Aku main kompang sampai peringkat negeri, kau tahu, peringkat negara. Negara ke Wakil negeri? Malaysia. Negeri ke negara? Negara. Negeri tu biasa. Ini wakil negara. Bawa barang-barang tradisi lawan dengan tradisi negara lain. Hebat. Yang tadi tu tipu, jangan ambil. Taklah, aku main kompang untuk ni je, sekolah-sekolah. Okey, saya merasmikan. Kami lah main tu. Macam tu kau tak adalah masuk macam taekwondo ke, karate ke ataupun silat ke? Combe. Apa tu? Kenapa kau tak tunjuk tu je tadi? Ini aku tak join dekat sekolah. Oh. Ini mak aku bapak aku daftarkan aku dulu. Dekat ni perumahan punya. Oh, ini taekwondo. Apa? Taekwondo. Cuba tengok bunga taekwondo. Okay. Jangan malukan taekwondo. Okey. Itu dia punya bunga. Oh, macam tu je? Oh, so dia macam taekwondo macam tu ke? Tu kan karate. Aku dah ingat lupa. Sebab masa tu aku darjah 1, darjah 2. Oh. Lepas tu aku dah berhenti dah. Sebab benjol. Aku tak tahan dah. Gila. Gaduh budak-budak tu. Macam tu Itu seni bela diri daripada Harry Azrul. Seni bela diri kompang. Lepas tu adalah sikit taekwondo. So, itu yang daftar luar. Tapi sekejap je, seminggu 2 je. Lepas tu aku berhenti dah. Asal berhenti. Tak tahan, kena benjol kepala aku. Budak-budak sana ganas. Okay, so itu seni bela daripada Harry Azrul. Kita tengok orang yang seterusnya. Let's go. Hello, Rin. Pak Oh, tak tahan sangat ke? Kau pergi berak dulu. Okay, So, yang mana yang tanya? Mana Faed? Tadi kata nak masukkan Faed. I meminta maaf sangat-sangat korang. Faed dia sakit perut. Dia tak boleh nak shoot content. Dia tak sihat. So korang doakan Faed. Semoga Faed cepat sembuh supaya dia boleh shoot content dengan Aiman. Okay? I minta maaf sangat-sangat sebab Aiman kata nak bawa masuk Faed kan, tapi tak masuk-masuk kan. Korang mesti tertunggu-tunggu kan supporter-supporter Faed. Tak apa. Mungkin Aiman akan buat konten macam ni juga, tapi versi yang kedua. Maybe kita tengok partnership yang lain pula kan. Okay? So, sambung konten Aiman sampai habis. Okay guys, sekarang kita bersama dengan Luqman Musa. Sebelum memulakan konten, kita kena doa dulu. InsyaAllah. Amin. Dah doa? Dah. Oh, Doa untuk diri sendirilah. Doa Takkan dia semua sendiri. nak seorang buat. Dengar-dengar cerita ada orang baru ni. Orang baru? Orang baru nanti. Siapa? Tak tahu? Macam ada yang berbunga je Luqman Dia pada. ada orang baru dalam hidup Luqman. Ui, ya ke? Yang lama still pemenang. Ui. Maksudnya kalau yang baru tu yang lama lah, sebab kan dah pernah. Betul lah. Air nak nakak je dia. Okay Luqman, aku nak tanya kau. Waktu sekolah dulu, sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, kau pernah masuk tak co-curriculum? Tak pernah. Tak pernah nampak kan? Curriculum maksudnya masuk ke apa tu? Tak kisahlah. Kawat Apa kaki ke? Kawat kaki ke ataupun seni bela diri ke. Takkan kau ni PBSM. belajar PBSM. PBSM tu apa? Persatuan Bulan Sabit Merah. Tak tahu. Itulah tahu pengakap kadet remaja di Islam. Betul tak? Betul. PBSM lah. Betul kan? Betul lah. Betul lah. PBSM dia mesti ada trademark dia kan? Cuba tunjuk trademark dia sikit. PBSM ada buat kawat kaki. Macam mana? Aku tak datang.
Apa kau ni? Ni mesti kes spontan ni. Kes spontan. Kau curriculum hilang. Jisim tak cukup. Jisim tak Kena cukup. aku berjemur tengah mana pesan nanti. Habis. Bukan PBSM dia ni ke? Bukan dalam bangunan ke? Dia buat. PBSM ada kawat kaki lah juga. Bukan dia ni ke? Duduk dalam bangunan ke? Waktu orang sakit baru ni. Waktu orang sakit baru ni. Waktu orang sakit, contoh orang sakit aksiden tepi jalan. PBSM yang turun. Kau kawat dulu lah. Kawat dulu. Di konten gambar ni sebenarnya ni. Aku tengok tadi konten tu macam tak ada dalam diri aku je. Apa aku buat? Aku pernah masuk kedek remaja. Kedek remaja. Kedek remaja ke hero remaja? Kedek remaja. Kedek remaja tak lepas. Oh, kedek remaja tak lepas. Okey, aku nak tanya kau. Sebab ramai orang cakap yang kau ni ada seni bela diri. Malah. Seni bela diri apa yang kau ada? Seni bela diri yang aku ada? Sebab ramai ni fans-fans kau cakap, supporter kau cakap, kau ni ada seni bela diri. Waktu aku sementara itu, kan aku buat bunga tu kan. Dia kata, belum tengok Lokman punya bunga lagi. Tunjuk sikit Lokman. Aku Muay Thai. Muay Thai. Oi, Muay Thai. Sikit, kameraman belakang sikit. Nanti editor tolong letak lagu Muay Thai punya lagu. Aku bagi sikit je. Okey. Sebab aku tahu sikit. Aku ingat sikit je. Aku tengok YouTube sikit je. Oh, yang lebih ni balah. Yang lebihnya tak boleh tunjuk. Kita orang tak boleh tunjuk kepada orang luar. Kalau nak belajar, kalau nak belajar Muay Thai, boleh DM nombor di bawah ni. So yang mana sponsor nak suruh saya promote gym Muay Thai korang boleh DM saya. 1, 2, 3. Okey. Itu je aku tahu. Dalam filem pun banyak. Dalam filem pun banyak. Dalam filem dia ambil yang aku punya ni. Ombak semua apa belajar dengan aku ini lah. Muay Thai belah mana ni? Belah A-Team punya. Belah A-Team punya. Dosa aku buat silat aku boleh. Bagilah tahu silat. Buat bunga silat sikit tunjuk. Sebab dia orang kata Lokman ni ada bunga silat. Aiman Noah, Lokman, Safwan ada silat. Cuba tunjuk. Orang semua tu belajar dengan aku. Wih, besar diri nampak. Bunga silat Lokman. Mana dah aku tak ingat dah. Ni silat apa ni? Ui. Risa. Ini aku pernah tengok ni. Pernah tengok? Kat mana aku pernah tengok Aku yang ajak Datuk Adi Putra buat macam tu. Aku tak ingat dah. Aku tak ingat dah. Sorry. Sorry kalau salah tadi Boleh kita buat main silat macam ni? Boleh. Ini aku pernah tengok ni. Hantam sajalah. Aku hantam je lah ni. Okey guys, itulah seni bela diri daripada Lokman. Okey. Okey. So tu je lah Lokman. Sebenarnya Lokman boleh panjat ni tau. Dia tak nak tunjuk. Dia ada ilmu. Bukan setakat panjat je. Patahkan besi ni aku boleh. Aku dulu keting ni. Itu Muay Thai tu. Ya, aku belajar Muay Thai lah tadi. Sekali ya? Sekali ya? Tak boleh, nanti kena bayar. So ni orang yang terakhir. Orang yang terakhir untuk kita terja. Mungkin ada lagi selepas ni. Mungkin Fae. Sebabkan Fae tengah shoot konten tadi. Perempuan pandai silat ke? Kau jangan. Kalau korang tahu ada siapa talent ni I-Team perempuan yang pandai silat, korang komen je kat bawah. Perempuan mana pandai silat? Perempuan pandai mainkan hati lelaki je. Sabar. Selepas kita dah buka bunga tu, kita kena tutup bunga. Okey, tutup bunga. Itu je lah. Itu je? Okey. Itu saja konten Aiman kali ni. Yang baik daripada Aiman, yang buruk daripada Lokman sendiri. Mesti tak sabar nak end konten dah. Okey, cepat. Okey, so korang, kita jumpa di next konten Aiman nanti. Jam makan dengan roti. Kita jumpa di next konten Aiman nanti. Mana ini bos? Mantap kali.